Assalamualaikum guys. So topik hari ni adalah pasal penyakit. So Allah ciptalah makhluk penyakit ni kan. Macam-macam penyakit lah yang ada dalam dunia ni. Sama ada penyakit fizikal kan, sakit kemalangan ke, sakit disebabkan kencing manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung ke, sakit gout ke kan, thalassemia ke kan, apa-apa lah, autism kan. Memang Allah gunakan untuk menduga kita lah manusia kan. Sebab itu salah satu makhluk yang digunakan untuk menduga manusia, kesakitan ni tadi kan. Kemudian ada penyakit yang kedua. Penyakit kedua ialah penyakit hati tuan-tuan. Penyakit sombong, iri hati, dengki kan, kedekut dan sebagainya, tu semua penyakit hati. Kan, penyakit ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat buruk kan, yang ada dalam diri manusia, sifat-sifat yang ada pada Abu Jahal dan Abu Lahab, yang itu semua penyakit hati tuan-tuan dan puan kan. So, kan, bila kita mati nanti kan, adakah kita akan bawa penyakit-penyakit tu masuk ke akhirat kan? Bila kita mati tuan-tuan kan, semua penyakit-penyakit fizikal tu kita tak bawa tuan-tuan kan. Tak ada kan. Kalau kita kat syurga, yang kita tahu kan, kat syurga tu walaupun kita accident kan, dah terbelah 13 kan, dah terpotong 18 kan, dekat akhirat kita tetap akan utuh sebagai seorang pemuda yang handsome, yang remaja. Kalau perempuan tu memang gadis perawan yang cun melecunan. Tak ada lah kalau ada accident pecah-pecah. Dia tak ada penyakit gout, dia tak ada penyakit kencing manis dan sebagainya. Kalau ke akhirat, kalau kat syurga lah especially kan. Kemudian tuan-tuan, apa yang kita bawa? Kalau kita tak bawa penyakit-penyakit fizikal tu kan, yang kita bawa dekat akhirat ni kan, penyakit-penyakit hati lah tuan-tuan kan. Masalahnya kan tuan-tuan, penyakit hati, dengki, hatred kan, kebencian yang melampau tu kan, ataupun kesombongan dan sebagainya kan, ego tu kan, masalahnya tuan-tuan kan, dia tidak boleh masuk syurga. Kan, dosa-dosa tak boleh masuk syurga. Dosa-dosa kena balas dulu dekat neraka. Penyakit hati ni mungkin masuk neraka lah tuan-tuan, tapi dia tak boleh masuk dalam syurga. Kenapa? So Allah kata apa? Kena masuk dalam syurga tu kena hati yang bersih lah, kena hati yang sejahtera. Sebab orang dalam syurga kan, ahli-ahli syurga semua baik-baik belaka tuan-tuan. Tak ada yang nak busuk hati, tak ada yang nak dengki-mendengki, tak ada yang nak iri hati, tak ada yang nak fitnah-memfitnah, nak mengadu domba dan sebagainya kan. So penyakit hati tu kan, kita kena tinggalkan kat dunia tuan-tuan kan. Kalau kita bawa kan ke akhirat nanti payah, sebab Allah tengok kita pada hati kita. So kita buat baik sudahlah kan, kita bersangka baik kan, kita jangan hukum orang sana, hukum orang sini kan, kita jangan maki orang sana, maki orang sini, marah orang sana, marah orang sini. Tak payah. Kita lek-lek sudah, kita bersangka baik, kita berkasih sayang sudah. Nanti kita boleh jadi ahli syurga insya-Allah. Right?